Kerajaan Madani ni perangai macam ni tau. Dia pergi berak. Lepas tu orang tak puas hati, dia berak berkata-kata. And then kemudian kerajaan itu cuci balik najis yang dia sendiri berak tu. Lepas tu kerajaan minta, pujilah saya sebab saya dah membersihkan najis-najis itu. Padahal najis itu, dia punya juga masalahnya kan. Inilah dia kerajaan Madani. Kaki U-turn, lepas tu kaki claim tak bertempat. Kita intro dulu. Assalamualaikum warahmatullahi dan salam sejahtera kepada bangsa Wallaby sekalian. Kita semua tahu kerajaan Madani ini memang perangai dia akan suka U-turn bila dah dekat-dekat nak pilihan raya. Tak kira PRU ke, PRU tak pernah lagi lah kan. Tak kira PRN ke, PRK ke apa-apa ke, memang dia akan U-turn kau-kau tuan-tuan dan puan sekalian. Semalam baru saya cerita berkenaan dengan tindakan mereka U-turn berhubung isu penghapusan hutang peneroka Felda. Pada Februari 2023, mereka telah membatalkan ketetapan kerajaan terdahulu, Kerajaan Perikatan Nasional yang telah menghapuskan hutang peneroka. Februari 2023 dia kata peneroka kena bayar balik hutang. Tetapi pada Jun 2023 menjelang pilihan raya 6 negeri, kerajaan Anwar Ibrahim telah umumkan bahawa mereka meneruskan kembali ketetapan agar peneroka tak perlu bayar lagi kepada Felda dan sebagainya. Dan of course, baru-baru ini juga tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kerajaan sekali lagi buat satu U-turn yang cukup besar, iaitulah skim lindungan 24 jam per keso yang diperkenalkan pada 1 Jun yang lepas telah pun dibatalkan. Dan memang orang saya dengar berita lah kan, saya dengar berita kat TV, dia kata, terima kasih kerajaan kerana telah mendengar suara rakyat sebagainya, bla bla bla. Masalahnya tuan-tuan sekalian, kerajaan juga yang start buat menatang Allah ni sebenarnya. Dan bila mereka batalkan, mereka harap orang puji ke apa masalahnya kan? Tapi tak apa. Apa cerita sebenarnya tuan-tuan dan puan? Sekarang ini kita semua tahu setiap pekerja dekat Malaysia ini akan mendapat caruman wajib per keso. Jumlah tak banyak lah kan. Biasanya kita akan dapat EPF so-so kan. So itu biasa. Tetapi bermula 1 Jun 2026 yang lepas, kerajaan telah memperkenalkan satu benda yang dikenali sebagai skim lindung pekerja 24 jam. Maksudnya apa? Maksudnya selain daripada caruman wajib per keso yang memang dah ditolak daripada gaji kita tiap-tiap bulan itu, para pekerja ini akan ditolak gaji mereka lagi tambahan beberapa persen untuk skim lindungan wajib tersebut, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Dan berdasarkan kepada data yang ada pada saya ini, ideanya ialah potongan baru ini akan bermula pada kadar 0.75% daripada gaji pada tahun 2006-2007 pada sekarang inilah kan. Dan kemudian pada 2008 hingga ke 2030, potongan itu akan ditambah kepada 1%. Dan selepas tahun 2031, potongan itu akan dikadarkan pada 1.25%. Di mana kenaikan ini tuan-tuan sekalian sebenarnya nampak macam kecil, alah 1% je. Tetapi sebenarnya jumlah agak besar. Di mana sebagai contoh lah kan, sebab kira-kira kat sini. Kalaulah seorang pekerja itu gaji dia RM5,000 setiap bulan, sebelum 1 Jun 2026, dia akan ditolak RM20.75. Ini per kesonya hal lah kan. Yang biasalah potongan standard tu. Selepas 1 Jun 2026, dia akan ditolak sebanyak RM61.90. Potongan wajib itu tambah dengan skim lindung pekerja dah jadi RM61.90. Dan kemudian menjelang 2031 tuan-tuan dan sekalian, penolakan itu akan menjadi sehingga RM86.95 untuk seorang. Bayangkan, elok-elok just potong RM24 je, tengok pada 2031 tuan-tuan sekalian dah naik RM86. Maknanya pemotongan tambahan sebanyak lebih kurang dalam RM25 untuk setiap bulan tuan-tuan sekalian. Alah Papa Beri, setakat tambahan RM25 dia potong untuk lindungan 24 jam. Dia macam ni. Tak semua pekerja itu kosong. Kalau orang itu tak ada apa-apa skim perlindungan lain, contohnya dia tak ada langgan insurans dekat luar, ataupun dekat office dia pun tak bagi insurans ke apa-apa ke, kira potongan wajib sok-sok itu sajalah lindungan di selama ini, dan tak apalah kalau potong tak ada isu lah kan. Tetapi kalau ikut data per keso itu sendiri tuan-tuan dan sekalian, 42% sudah mempunyai insurans perlindungan tambahan sebenarnya di pihak luar lah kan. Tak kira sama dia langgan insurans sendiri ke, ataupun syarikat dia ada menyediakan perlindungan insurans syarikat ke apa-apa ke kan. Jadi 42% ini memang sudah ada perlindungan tambahan. Itu tadi isu. Isu sebenar bagi perkeso ialah 58% lagi yang tidak ada perlindungan tambahan tersebut, yang hanya bergantung harap 100% kepada penolakan wajib yang setakat RM24, RM23 itu je kan. Jadi sepatutnya kalau betul perkeso nak lindungi pekerja-pekerja ini, dia kena fokuskan yang 58% itu.
Jangan pukul rata sampai yang dah ada insurans tambahan pun kena bayar juga dan sebagainya. Terutamanya kalau mereka ambil insurans luar yang kena bayar 100 lebih ke 200 lebih ke untuk premium setiap bulan kan. Itu membebankan mereka. Jadi macam satu benda yang sangat lawak dan sangat kelakar. Kenapa tiba-tiba pula PKSO mewajibkan semua sekali pekerja menolak ada tolakan tambahan skim dengan pekerja 24 jam ini. Jadi bagi beberapa pihak kan yang mematikan perkara ini, sebenarnya bukan untuk perlindungan sangat pun kalau bukan. Sebenarnya bukanlah untuk melindungi sangat pekerja ini, sebab kalau betul nak lindungi pekerja, macam saya katakan tadi, ada je yang dah ada perlindungan tambahan. So tak perlu pun dengan perkeso tambahan ni. Tetapi sebenarnya keyakinan kami ialah kerajaan sebenarnya nak collect duit daripada pekerja-pekerja ini. Sebab ini perlindungan wajib. Wajib potong tau. Bukannya tak wajib. Wajib potong. Dia tak ada sistem opt-out. Bila wajib potong, mana duit ini of course akan masuk ke perkeso. Dan duit ini of course akan dilaburkan. Samalah macam KSP ke apa-apa ke, akan dilaburkan. Jadi biasanya kerajaan akan gunakan duit inilah sebenarnya. Kerajaan akan gunakan duit ini sama ada nak bayar hutang balik ke, nak bayar balik bond ke apa-apa ke, wallahualam bisawab. Tetapi jumlahnya adalah sangat-sangat besar, tuan-tuan dan puan sekalian. Besar mana? Berdasarkan pada kira-kira skim lindungan pekerja wajib 24 jam ini sebenarnya berpotensi mengutip secara mandatory sehingga RM66,000 bagi setiap pekerja dan akan membesarkan dana kerajaan sehingga melebihi 600 bilion. 600 bilion itu bukan jumlah kecil tau. Macam-macam benda boleh buat 600 bilion tu. Dan kena ingat ya, potongan perkeso ni bukan macam KUSP. Kalau KUSP, lepas kita bersara, kita akan dapat balik pulangan tunai. Potongan untuk perkeso ini, kita tak dapat pulangan balik tunai. Kita kerjalah berapa lama sekalipun, kita tak dapat pulangan balik, tuan-tuan sekalian. Jadi duit itu akan kekal menjadi milik kerajaan bila kita bersara. Kalau kita tak pernah claim, kalau kita tak pernah tuntut apa-apa, dan duit itu burn je lah macam tu. Jadi itu yang menyebabkan ramai pihak dah merasakan macam, apa benda ni kan? Aku dah bayar insurans, aku dah ada perlindungan daripada syarikat sebagainya. Kenapa aku kena bayar ekstra? Dan bagi mereka yang memang dah ada perlindungan selama ini tapi gaji kecil, ekstra berapa ringgit itu pun sebenarnya membebankan mereka. Walaupun RM10. Kalau ekstra RM10 pun sebenarnya macam-macam benda yang mereka yang susah ini boleh buat RM10 tersebut, tuan-tuan dan sekalian. Tapi mereka tak ada plan dah opt-out. Tengok-tengok tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Itulah dia. Pada 8 Julai 2026, akhirnya kerajaan telah mengumumkan bahawa skim lindung 24 jam perkeso itu bukan lagi mandatory. Maksudnya ialah kita ada pilihan untuk opt-out. Kita ada pilihan untuk tak nak dilindungi 24 jam secara wajib oleh perkeso itu. Yang bayar setiap bulan tu standard lah kan yang selama ini kita bayar tu. Tapi tak ada perlindungan tambahan. Dan benda ini memang melegakan terutamanya bagi mereka yang memang dah ada skim insurans sendiri ataupun mereka yang memang merasakan bahawa that extra 10-20 ringgit itu adalah penting untuk mereka. Itu yang saya dengar dekat berita itu tuan-tuan sekalian. Bila benda ini telah tidak lagi dimandatorikan, mereka kata baguslah memang kita sonok lah bila kerajaan tidak lagi mewajibkan benda ini kerana yalah apa-apa pun kita tak naklah duit gaji kita dia sikit kan, kita pernah guna duit dan sebagainya bla bla bla. Itu luahan rakyat. Nampak tak? Dan of course benda ini bila rakyat puji, kerajaan pun banggalah. Kerajaan kata, oh kita memang mendengar suara rakyat dan sebagainya. Padahal korang yang pergi buat skim ini at the first place. Korang yang pergi cadangkan untuk buat skim lindung 24 jam dan korang bukan sekadar cadang tau. Korang laksana terus. Terus umum, terus laksana. Tak pernah tanya kepada kesatuan kerja, tak pernah tanya kepada rakyat, tak pernah tanya kepada kami semua. Adakah kami nak semua ni? Masalahnya kan? Korang buat tanpa cek dahulu realiti di lapangan. Macam saya katakan tadi, memanglah benda ini penting untuk perlindungan pekerja. Tetapi ada je pekerja, bahkan ramai pun yang sudah ada perlindungan sendiri. So takkan mereka ini pun terpaksa bayar juga. Dan kita kena fikirkan satu perkara, iaitulah kalau kau nak tolak secara mandatory, dan bagaimana pula dengan mereka yang gaji minimum? Mereka kena bayar berapa lagi pula? Dan bila dah tolak-tolak itu tolak ini, berapa sen sangat tinggal duit mereka masalahnya? Macam saya katakan tadi lagi sekali, walaupun RM10 tolakan tambahan, benda itu sebenarnya sangat-sangat bernilai untuk mereka, tuan-tuan dan puan-puan. Jadi bila kerajaan kata, okay fine, benda ini sudah tidak lagi mandatory, maka alhamdulillah lah kita terima. Tetapi kerajaan jangan berbangga sangatlah. Kita tahu dan yakin, tindakan kerajaan untuk tidak lagi memandatorikan penolakan skim lindungan 24 jam ini, tidak lain tidak bukan, hanyalah kerana PRN Johor. U-turn kerana nak PRN, itu saja pun. Kalau tak kerana ada PRN, memang tak U-turn, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Memang takkan ke mana benda Allah tu. Tetapi bila kerajaan yang buat benda itu, yang mewajibkan penolakan itu, dan kemudian lepas kena kecam kiri kanan depan belakang lepas bulan, dan kemudian tiba-tiba kata, oh kita mendengar suara rakyat. Macam Allah Akbar.
macam nak cakap lebih-lebih sekarang ni video tuan-tuan. Sekarang tak pasal-pasal pula kan. Tapi itulah nak menunjukkan betapa poyonya kerajaan ini. Dia yang buat hal, bas kena kecam, dia berhentikan hal tersebut dan minta kata, oh pujilah kami kerana kami ini telah mendengar suara rakyat. Poyo gila tuan-tuan dan sekalian. Tetapi bukan ini saja. Kita tengah mematikan ada 2 lagi U-turn yang insya-Allah mungkin akan berlaku. Satu ialah berkenaan dengan e-invoice yang telah diumumkan pada tahun 2023 dan telah dilaksanakan bermula 2024 serta caroman KSP pekerja asing memulai 2025 November. Dua-dua ini kalau ikutkan Zaid Hamidi bakal dikaji semula. Maksudnya apa? Maksudnya ada bunga-bunga. Kedua-dua benda ini akan dimansuhkan ataupun akan direview kembali dan mungkin akan ditangguhkan pelaksanaannya. Dan of course saya cakap terus terang, ini juga berkemungkinan besar kerana PRN ini tuan-tuan dan puan-puan. Dan sekadar cakaplah kan, pihak yang paling gembira dengan perkara ini sekiranya kalau kerajaan memansuhkan atau menangguhkan pelaksanaannya ialah toke-toke tuan-tuan sekalian. Dan kebanyakan toke kita tahu bangsa apa. Dan kita semua tahu juga yang Pakatan Harapan ini sebenarnya, Madani ini bergantung harap kepada undi dari golongan mana. Saya tak nak cakap, saya just bagi anda jigsaw puzzle, anda susun sendirilah tuan-tuan dan puan-puan. Ada satu lagi benda yang saya kira walaupun tidak ada pengumuman apa-apa tetapi mungkin akan di-U-turnkan dalam masa yang terdekat ini. Anti-Dialog melalui Kementerian Pengangkutan telah buat pengumuman baru-baru ini. Mereka telah tukar satu peraturan membabitkan perkhidmatan bas. Dulu, kalau sebuah bas itu nak diiktir sebagai bas eksklusif, dia kena melalui syarat-syarat yang tertentu, yang berat, yang banyak dan jelah tak senang-senang lah untuk iktiraf salah satu bintang bas tu sebagai bas eksklusif. Tetapi dengan syarat yang terbaru ini, mereka telah melonggarkan banyak perkara. Sehingga kalau satu bas itu memenuhi 1 atau 2 prasyarat saja, itu pun dah cukup untuk dikategorikan sebagai bas eksklusif. Sebagai contoh, let's say kalau sebuah bas itu mempunyai 3 tempat duduk dalam satu barisan. Kan biasa kita nampak kan, 2-3 belah sini, 1 belah sini kan. Itu pun selepas ini akan dikategorikan sebagai bas eksklusif tuan-tuan dan puan-puan. Apa natijahnya? Natijah daripada perubahan ini ialah kadar perkhidmatan tambang bas ini akan naik antara 60 hingga ke 80% tuan-tuan sekalian. Contohnya, kalau harga untuk tiket ekonomi bas ini biasanya maksimum 9.3 sen per kilometer. Tetapi kalau bas itu dah jadi eksklusif, harga lantai perkhidmatan itu ialah 15 sen per kilometer. Jadi ini akan menyebabkan mana-mana bas yang biasa je, taklah mewah sangat pun, tetapi sekadar ada 3 tempat duduk dalam satu row, biasa kalau pergi Kelantan lah suka macam ni kan, banyak bas macam tu. Mereka ini juga boleh dikategorikan sebagai bas eksklusif, tambang akan naik gila-gila 60 ke 80% tuan-tuan sekalian. Dan of course akan terus menyusahkan rakyat. Tapi itulah, sekarang ini kita dah nampak confirm satu U-turn iaitu bab berkisar. 2 benda berkemungkinan besar akan U-turn masa terdekat iaitu bab e-invoice dan juga caroman KSP pekerja asing. Dan yang ketiga, benda ini mungkin juga akan U-turn. Dan sekiranya kalau benda ini U-turn juga tuan-tuan sekalian, maka percayalah cakap saya, kerajaan ini memang kerajaan U-turn. Nak PRN je U-turn, nak PRN je U-turn. Kalau macam tu kan best kalau tiap-tiap bulan PRN. Memang banyak benda akan U-turn sebenarnya tuan-tuan sekalian. In fact, budi diesel pun diperkenalkan menjelang PRN Johor dengan 9 ni kan. Luar biasa betul.